Azrin back with another vlog video reaction. So hari ini adalah hari kami akan ke daerah Tawau. Tawau ni berada di pantai timur Sabah. Ramai orang kenal Datu, ramai orang kenal Serpurna, dan salah satu tempatnya lagi ramai orang kenal Tawau. Okay, so hari ini vlog hari ini kita akan lihat kepada Jalan Raya Kalabakan. Okay, so why Jalan Raya Kalabakan kita mau highlight pada vlog kali ini adalah pasal bagi saya kalau saya ikut Jalan Kalabakan ni pasal terlalu ramai orang mengatakan jalan hadapan yang mengambil masa lebih lama dalam 12 jam gitu sedang berada dalam condition yang sangat teruk. Tapi pada masa yang sama kita juga mau tengok sama ada Kalabakan ni adalah jalan yang okey untuk dilalui oleh kenderaan-kenderaan kecil. Seperti yang kamu tahu, saya ni pemilik kenderaan Proton. So hari ini saya akan bawa kenderaan Proton BLM untuk ke Kalabakan. Okay, so memandangkan saya dari KK, saya akan jalan ke Keningau, bukan melalui Kimanis tapi melalui Tambunan. Satunya pasal untuk mengurangkan bebanan kepada kereta ni yang akan naik bukit yang terlalu tinggi kan. Dan satunya of course jalannya lebih relax dan juga banyak view lah. Boleh singgah Tambunan ni kalau mau untuk rehat. Then after that rehat sekejap di Keningau bagi sejuk kereta, isi minyak, dan kita akan terus menuju ke Kalabakan. So perjalanan ini saya mungkin jangka dalam 8 jam. Pasal susah juga mau laju-laju pada hari bekerja ni. Pasal hari ni hari Jumaat. So mungkin akan sampai di Kalabakan pada pukul 5 atau 6 petang. Sebegitunya lah. Alright. So yeah. Alright, sekarang tunggu bini saya beli kuih lah. Dia pun kelaparan. Just continue watching the vlog to see adakah Jalan Kalabakan ni sesuai untuk kita lalui atau tidak. Alright. Siapa ada kena-kena kecil lepas ni bolehlah try kan. Right.
Okay. Marah. Pada habis putus. Sekejap bagus, sekejap bagus, putus. Sekejap bagus, sekejap putus. Nah, aduh. Okay, kami sampai. Check in Apa nama hotelnya ni? MB. Ambil hotel. Alright. Besarnya bilik. Oh, yang style lebih lama ni. Wah, nice. Nah, twin bed. TV. Okay. Ada tingkap lagi. Nanti pun ada view. Yeah. Masih ada punya tanda sini style lama. Oh, nak biar ni elemen. Good. Ya, Mari kita tengok view dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang buat tingkap. Terus ada Oyo di depan. Wow. Alright. So, pagi yang indah. Pagi apa? Oh, jam 1 sudah. Okey, jadi itulah perjalanan kami semalam daripada Kota Kinabalu sampai ke Tawau menggunakan jalan Kelabakan. So, kesimpulannya memang kereta-kereta yang kecil sederhana boleh menggunakan jalan Kelabakan. Jalan dia okey dan tidak sestres jalan daripada Sendakan, daripada Kota Kinabalu ke Sendakan. Kalau Kota Kinabalu ke Sendakan ni memang sepanjang jalan tu berlubang-lubang kecil kan. So, gegaran kereta tu non-stop. Tapi di jalan Kelabakan ni jalan dia halus, lurus, baru terputus kejap jalan gravel macam itu. Baru jalan lagi lurus cantik, kau laju lah sampai 80, lepas tu kau jumpa lagi putus-putus. Itu saja. So basically semalam pun ada kereta macam Kelisa, ada Azia yang limpas di kawasan tu, Proton punya kami pun ada. So memang jalan tu memang sesuai digunakan oleh semua orang. Alright. Part-part yang perlu dilihat maybe mungkin keupayaan kereta untuk jalan di kawasan bukit-bukit yang tinggi. Macam contohnya kalau kamu ikut jalan Kimanis, dia akan ada satu bukit yang menuju ke Keningau tu, yang ada satu tempat yang memang tinggi sampai gear 1 mau pakai. Dan juga ada satu tempat di Kalabakan ni pun ada jalan satu bukit yang tinggi juga. Tapi basically kalau kereta kamu dalam 1.3 begitu, ataupun kereta kamu kosong, diri kamu sendiri dengan pasangan kamu saja tanpa ada barang-barang berat, memang boleh melalui jalan tu. Okay, so ya. So malam ni ada majlis kahwin. Sekali lagi kami mau pergi cari makan. So I hope to see you guys again on the next vlog. Yeah, bye. Assalamualaikum.